Pada hari ini saya telah mengadakan lawatan turun padang dan juga mengkongsikan satu mesyuarat koordinasi untuk mempersiapkan Hospital Kapar Kelang bagi tujuan operasi, dan berdasarkan taklimat yang diberikan, hospital ini dijangkakan siap pada bulan Mac 2027 dan kita telah menyasarkan untuk hospital ini mula beroperasi sekitar bulan Jun tahun 2027 nanti, mengikut 4 fasa yang telah dirancangkan dan ditetapkan oleh pihak pengurusan hospital dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Hospital ini mengandungi 312 katil dan mempunyai keistimewaan di mana terdapat fasiliti berkaitan dengan penyakit berjangkit, pusat isolasi dan sebagainya. Jadi saya ingin melakukan ucapan tahniah pada semua pasukan yang telah berjaya melaksanakan projek ini sehingga sampai ke peringkat yang hampir siap. Pada masa ini juga kita sedang membuatkan persiapan dari segi permohonan jawatan, pengisian jawatan, di mana saya dimaklumkan bahawa untuk operasi hospital ini akan diperlukan lebih daripada 3,000 orang kaki tangan baharu ataupun kejawatan baharu, dan setakat ini kita telah pun mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan kita akan mula membuat pengisian secara berperingkat berdasarkan keperluan dan fasa pembukaan hospital ini yang akan dibuat dalam 4 fasa pelaksanaan, di mana fasa yang pertama adalah pada bulan Jun hingga Disember 2027 dan diikuti dengan 3 fasa lagi sehingga ke tahun 2029. Jadi pada masa perbincangan tadi kita juga telah membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan perolehan peralatan, sama ada yang bersifat tender, yang bersifat sebuah harga, dan juga kita telah membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan peruntukan yang perlu diselaraskan semula, dan masuk perkhidmatan-perkhidmatan sokongan yang lain seperti pengurusan fasiliti, kawasan keselamatan, penyediaan makanan untuk pesakit-pesakit hospital, dan juga untuk sistem yang berkaitan dengan electronic medical records. Jadi semua perkara ini perlu dikoordinasikan dengan sewajarnya supaya apabila tiba masa yang dirancangkan nanti, hospital ini dapat beroperasi sebagaimana yang dihasratkan dan dirancangkan. Pelaksanaan ini dibuatkan secara berfasa berdasarkan kepada keperluan dan juga strategi yang digunakan pakai oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, di mana hospital ini sebenarnya tidak berdiri secara sendiri. Ia juga disokong oleh hospital-hospital lain yang sedia ada seperti Hospital Tengku Abdul Rahimah, Hospital Shah Alam dan hospital-hospital yang lain. Jadi walaupun dibuka secara berfasa, tetapi mana-mana perkhidmatan yang belum dibuka itu sebenarnya disokong oleh hospital-hospital yang lain. Jadi saya akan meneruskan pemantauan dan mesyuarat penyelarasan ini sehingga semua yang perlu dilaksanakan dapat dilaksanakan mengikut jadual dan sasaran yang ditetapkan. Jadi saya sekali merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat, pihak JKR, pihak Jabatan Kesihatan Negeri, Kementerian Kesihatan Malaysia dan semua program-program yang berkaitan atas daya usaha dan komitmen ini untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat di sekitar kawasan hospital ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.